Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur alhamdulillah dapat satu berita baik untuk semua umat Islam di Malaysia dan di luar negara. Yayasan kami, Akademi Darul Ilmi, telah pun mendapat kelulusan pengecualian cukai daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Alhamdulillah. Kepada semua yang berada di luar sana yang nak buat sumbangan, boleh berhubung dengan admin kami seperti nombor yang tertera di bawah, Encik Ikhwan. Tuan-tuan yang buat sumbangan boleh dapatkan resit pengecualian cukai sumbangan tuan-tuan buat ke tabung kebajikan dan pendidikan ADI, bawah yayasan kami, Akademi Darul Ilmi. Semoga Allah SWT membuka pintu hati kita semua untuk sentiasa bersedekah dalam kehidupan kita, dan saya doakan sedekah menjadi syafaat, salah satu daripada menolong kita nanti di mahsyar. Mari kita bersama dengan tabung kebajikan dan pendidikan ADI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.